Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila al-din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang saya kasihi, yang berhormat Saudara Baihaqi, yang dikasihi Saudara Muhammad Sabu, dan yang dikasihi Saudara Salahuddin, kedua-duanya daripada Parti Amanah. Hamba dengan Ustaz Baihaqi Parti PAK, dan adik kakak sekalian, serta juga tak lupa penganjur kita, iaitu Al-Wa'iz. Jadi malam ni anjuran Al-Wa'iz. Al-Wa'iz tidak masuk dalam senarai yang salah bagi hamba hadir, dan sepentah dengan bekas-bekas pemimpin PAS juga tidak salah. Bapa yang Al-Wa'iz buat majlis malam ni berhimpun 4 orang ni. Kalau ada setengah-setengah orang, dia syok kat Malik lah ni. Moga Abang Mak dengan Salahuddin dia parti lain. Jadi hamba hadir kerana kalau boleh kat kita pakat anak beranak kita tawajuh, fokus kepada dia masalah negara kita, lagu mana kita nak baki negara kita dengan agama kita ataupun perjuangan Islam ni. Hak lain itu tak tepi belakang. Jadi kerana tu hamba hadir malam ni sebagai yang dipertua PAH kawasan Kebahagiaan, dan buat pun dalam kawasan Kebahagiaan. Baik, ayat yang membaca tadi daripada surah Al-Kahfi, kerana malam ni malam Jumaat, adik kakak semua tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat jadual untuk sekali seminggu baca suratul Kahfi. Secara ringkas dalam suratul Kahfi ini sekurang-kurang ada 4 perkara besar melalui 4 cerita dalam surah ini. Yang pertama, peranan generasi muda. Yang kedua, peranan dan kedudukan orang kaya. Baik orang kaya tu orang kaya berniaga, orang kaya kerana ada kebun dan ladang dan lombong dan sebagainya. Yang ketiga, orang alim. Lagu mana peranan orang alim? Yang keempat adalah orang mengetah. Apa peranan orang mengetah ataupun orang yang ada kerajaan? Kerana 4 perkara ni mustahak bagi kehidupan keselamatan orang Islam dan rakyat jelata manusia di akhir zaman yang dikatakan akan datang ujian daripada ancaman daripada Dajjal. Nak selamat daripada Dajjal, 4 perkara ni kena betul, kena baik. Orang niaga, orang kaya, orang alim, orang berkerajaan, dan juga generasi muda. Orang berkerajaan, orang alim. Apa masalah orang alim? Masalah orang alim adalah dia berasa dia seorang betul. Dia kecek gapo, orang semua kena ikut belakang. Dalam kes ini cerita Nabi Musa alaihi salam sendiri, ya Allah SWT jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Nabi Musa alaihi salam lepas dia berjaya hancurkan kerajaan Firaun, dia ditugaskan memimpin Bani Israel. Bani Israel ni satu bangsa yang banyak masalah ni. Kerana tu dalam Quran, setengah ulama kata 1/4 Quran ni adalah mengenai dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Selain daripada dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, ialah dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel ada satu orang tanya Nabi Musa, siapakah yang kamu rasa paling alim sekali dalam muka bumi?
ulama dunia nombor 1 sekali. Lalu Nabi Musa terlintas, dia paling kiri kanan, dia berasa dialah yang paling alim sekali. Lalu Allah SWT titahkan supaya Nabi Musa pergi cari tok guru yang alim pada dia lagi. Walaupun orang ni tak setuhu, tidak ada kelas peringkat dunia. Nabi Khidir alaihissalam, orang tak tahu pun dia, tak ada pondok, tak ada pengikut yang ramai, tak ada kerajaan. Dan kerana itulah Nabi Musa pergi cari. Ringkas cerita, jumpalah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan salah satu daripada cara Nabi Khidir mengajar Nabi Musa, dia tidak mengajar di pondok, tidak. Mengajar interaksi dalam kehidupan sebenar masyarakat. Dia naik perahu dua orang ni. Rakibat as-safinah faraqaha. Nabi Khidir tebuk perahu ni. Nabi Musa tegur kerana mengikut berjanji pengajian Nabi Musa alaihissalam dari segi hukum fiqh, tak boleh merosakkan harta orang lain. Nabi Khidir marah ke dia. Ringkas cerita, bila sudah perjalanan, Nabi Khidir maklumkan, dia bentangkan balik bakpo dia tebuk perahu tersebut. Amma safina limasakin ya'maluna fil bahr fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahu malik ya'khudhu kullu safinatin ghasba. Sebab apa saya tebuk perahu ni? Kerana nak melindungi harta kepunyaan rakyat jelata. Kerana akan diambil secara salah, secara jahat, secara zalim oleh orang yang berkuasa, yang masuk dalam dia perasaan beraja di hati. Tidak mesti dia raja sungguh, walaupun Qur'anul Al-Malik. Kerana orang itu berkuasa, dia beraja di hati, dia buat sesuka hati, lombong, dia beri ke kroni dia, balak, dia beri ke guru dia, gambar dia lagi, ladan, dia beri murah pada orang nak harga mahal, 16 juta kurang. Berbagai-bagai, kita beli senarai. As-safinah dalam ayat ini hanyalah satu simbol. Satu simbol milik rakyat yang diuruskan oleh pemerintah dengan tidak menguntungkan rakyat. Buat tabung haji, guna untuk bayar tanah buat MDB 100 kali ganda daripada harga asal. Apa tugas kita sebagai Muslim, sebagai pejuang? Tugas kita ialah jaga khazanah ni, jaga kepentingan rakyat jelata dengan cari helak. Salah satu helaknya dalam kes Nabi Khidir alaihissalam, tebuk perahu tu, kapal tu, supaya raja tidak terliur nak ambil perahu yang telah ditebuk. Helak ni boleh berbagai-bagai. Patut bucat dalam dewan, bucat dalam dewan. Alhamdulillah hamba bucat dah. Ustaz Mak Yaakob rakyat dia batal dah, waktu batal hari batal, kalau hamba tak bucat luluh. Jadi tak seru lagu tu. Patut beri ingat kat hamba lah, muka hamba jauh jalan ni. Tapi dia kata Ustaz Nasruddin dah tak terkalu dalam dewan. Dia kata hamba baca ayat amma man zalama fasawfa nu'azibuhu tu salah. Kerana zalama tu adalah syirik. Ni lah budak kena ngaji lagi. Dalam Quran ni antara lain Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kata Nabi Adam dengan Siti Hawa, dua beranak doa. Dua manusia yang pertama doa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami dua orang ni telah menzalimi diri kami sendiri. Dia syirik kepada Allah. Na'udzubillah, Adam tidak syirik pada Allah, Hawa tidak syirik pada Allah. Dia kufur pada Allah. Doa. Zalamna tu kemudian maksud dia langgar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gabriel titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada Adam dan Hawa. Jangan makan buah ni. Buah lain boleh makan belakang. Buah nisa jangan makan. Adam pergi makan dengan Hawa. Maka ini pada Adam dan Hawa kira zalim kerana melanggar perintah Allah. Dia syirik kerana dia syirik baru dia anggap zalim. Dia kufur dia anggap zalim. Dia melanggar perintah Allah kira zalim. Subhan Nabi Yunus AS dalam ayat lain, Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Maha sucimu ya Allah, aku mengaku aku telah menzalimi diri aku sendiri, aku ni termasuk orang yang zalim.
Zalim Nabi Yunus apa dia? Dia bersyirik? Tidak. Dia kufur? Tidak. Apa dia zalim dia? Zalim dia Allah suruh berdakwah, dia tinggal kaum dia kerana hari-hari dakwah tak ada siapa ikut. Lalu dia rasa cemung. Dia cemung, dia tinggal kaum dia. Dia ambil 3 bata, bubuh dalam perahu, lari. Allah SWT murka pada dia. Dia kena undi jatuh dalam laut, kena makan ke ikan, duduk dalam perut ikan 3 gelap. Maka baru masa tu dia ingat pada Allah SWT, aku sudah buat salah, aku ni jadi orang zalim. Zalim apa? Zalim tidak ikut perintah Allah, berjuang bawa kaum dia kepada Allah, kepada kebenaran, kepada Islam, kepada hak sebenar. Jadi termasuk dalam tafsir Asy'arawi, memanglah dalam tafsir Tabari, tafsir hak dulu-dulu, dia tafsirkan sebagai zalam. Zalama ni adalah syirik, kufur dan lain-lain. Tetapi tafsir kemudian ya Syarawi, kalau minta dia buat maksud Nasruddin baca jilid 14, dia kait betul-betul dengan keadaan semasa di Mesir. Amma man zalama dengan wa amana wa amila salihan fasawfa nu'adzibuhu fasawfa jaza'anul husna ni adalah bermaksud mengeta tata cara mengeta. Tata cara merentah yang pertama adalah rule of law, kedaulatan undang-undang, mengikut undang-undang, adanya perjalanan undang-undang dan tidak ada pilih kasih dalam undang-undang. Orang tu diberikan punishment kalau dia buat salah. Ini prinsip pemerintahan Islam. Islamic governance yang pertama adalah rule of law. Antara lain, rule of law ni cabang dia ada merit, ada kelayakan. Orang beri reward, beri kurnia kerana ada kelayakan dia. Orang yang buat jahat, baik jahat curi, baik jahat merokok, baik jahat rasuah, baik jahat menipu, baik jahat pecah amanah, baik jahat menzalimi orang, kena dilaksanakan pengadilan pada dia. Fasaufa ni kata ulama, adanya proses. Bukan kata buat salah hukum selalu duduk. Buat salah ada proses pengadilan, barulah saufa. Adanya proses menasihati, barulah makna saufa. Dan inilah dalil keadilan Islam. Orang yang buat salah tetap kena hukum, tetapi melalui proses dia yang adil, proses dia yang betul, proses dia yang saksama. Baik, ini prinsip berkerajaan yang kata Sya'rawi. Bila kita memerintah atas nama Islam, kita nak bagi harta benda dengan adil. Tak boleh ambil harta rakyat beri murah pada guru kita, tak boleh. Walaupun kajian apa, walaupun kajian Islam. Dah ni yang jadi masalah hamba dengan kajian lain lagi. Ni lah masalah ni. Masalah hamba lain ni, kerajaan lain ni, harta rakyat beri murah pada guru dia. Hamba mari tegur kerana 12 juta tu kalau kita guna ke rakyat, ramai lagi rakyat hak sesak. Hak kita boleh tolong dengan 16 juta. Hamba tidak dedah siapa ke tulaitan. Kalau Ustaz Nasruddin ke Datuk Ni Amal ke tekan-tekan, hamba akan dedah pak tulaitan. Ya. Misalnya dalam masalah hak apa bangkit ni, hak PMBK bagi ni. Syarikat ni pernah bagi deposit 3 juta masuk dalam satu akaun lawyer. Hilang raib 3 juta deposit tu. Nama tak saya rakyat lawyer mana? Janganlah motor ayat, jangan tekor lah. Tu satu contoh. Satu contoh. Jadi tak sah lah duduk balah ngambor, duduk tekan ambor, duduk buat nyayong. Bila kita tegur ni tekan nyik, jangan. Pasal banyak lagi perkara di belakang. Ambor bui tu sekadar makjong boleh siap orang sakit. Kalau ambor jadi tok bomo bui makjong seguni sampai dia tu muntah, bodoh tok bomo lah ambor jadi bodoh. Ambo bui ni sekadar kalau dia mau makan molek, segar. Dia mau tak saya makan, oh, nak lagu mana? Dia mau sakit, dia mau tak ngaku sakit, nak lagu mana? Tapi ambo tidak akan bui obat maju ambo ni lebih daripada hak patut mengikut susunan untuk bomo doktor, tidak. Jadi jangan duduk tekan siapa seguni obat yang ambo bui buh dalam mulut dia. Jadi kata Ustaz Nasruddin, dia tak lantik tak ngulu ni tak boleh kira sebagai zalim. Hamba baca ayat tu dalam dewan, hamba tidak kata kait Tok Mulu dengan ayat ni, tak. Hamba tak ulah pun ayat ni. Kerana ayat ni hamba hanya nak memperingatkan
Bila kita memerintahkan nama Islam, ada prinsip pemerintahan dia, termasuk keadilan dalam pembahagian kekayaan, keadilan dalam melakukan pentadbiran dalam kerajaan kita. Baik, tajuk utama malam ni, oleh kerana masa kita singkat, deklarasi rakyat kita tanda tangan baru ni. Mak tanda tangan, Saudara Salahuddin tanda tangan, Tun Mahathir tanda tangan, Tan Sri Muhyiddin tanda tangan, Mukhriz tanda tangan, Ambo tanda tangan. Lala ni kita nak itu adik kakak boleh takut. Kita ni sebagai mula saja. Gapa dia benda dalam isi tanda tangan ni? Hantar wakil jadi sebab. Ambo ni kira tidak wakil pah. Pasal ambo pergi atas nama ambo sendiri. Orang jemput atas bodi ambo mungkin. Bapa pergi kalau dia kakak tanya, ambil nah mana pergi ni? Boleh ke ni? Agama kata lagu mana? Ambo bersandar pada hak tugu mengajar dulu, tugu ni Aziz. Hilful fudul, hilful fudul, hilful fudul. Berapa kali tugu kita aja. Gapa dia hilful fudul? Hilful fudul, Nabi kecil tak jadi Nabi Rasulullah lagi. Nabi belum dibangkitkan lagi. Masa tu ada satu rombongan dua daripada Mekah, dia mari nego bagai dia. Ada satu orang besar Quraisy, orang besar Mekah. Dia kecek orang tu, dia ambil barang orang tu, dia tak sebayar. Orang ni dia minta, dia marah balik. Dia kata hudud. Dia caci orang ni. Lalu orang ni naik atas Jabal Abi Qubais. Dia naik atas Jabal Abi Qubais, pemimpin Quraisy dia tengah tawaf, dia baca syair, derah siapa dengar dalam kawasan Kaabah. Dia baca syair, antara lain maksud dia ialah Kaabah ni bukan untuk orang yang tak ada kehormatan. Orang yang ambil harta orang yang hina ni tak patut duduk keliling Kaabah. Maka didengar oleh pembesar-pembesar Quraisy, termasuk anak Abdul Muttalib, panggil jumpa di rumah Ja'far bin di rumah Abdullah bin Ja'dan. Beripun di rumah Abdullah bin Ja'dan. Lagu mana kita nak buat? Integriti kita, maruah kita, kehormatan kita sebagai orang yang menjaga Kaabah, rumah suci Allah telah tercemar kerana orang kita telah ambil harta orang dengan tidak sanggup bayar dia. Buat perjanjian, iaitu akan bela orang ni. Kalau dengan pedang sekalipun akan bela dengan pedang. Kalau perlu sampai berat, kena bela sampai berat. Kalau tidak, cukup dengan pergi nasihat, buat tuntutan. Dan Nabi SAW ikut serta dalam perjanjian itu. Walaupun hak lain itu Quraisy, hak musyrik belaka lagi, belum masuk Islam lagi. Dan bila Nabi SAW dah sampai ke Madinah, bila cerita-cerita zaman dulu, Nabi kata kalau ada balik hilful fudul, masa aku sudah jadi Rasul ni, aku sangat gembira akan menyertai dia. Lala ni hilful fudul ada. Hilful fudul yang dibuat oleh pok-pok kita, Tun Mahathir, Muhyiddin, Saudara Mat Sabu, Azmin, macam-macam pemimpin. Ini adalah hilful fudul dalam konteks negara kita. Kerana yang berlaku dalam negara kita ni lebih besar daripada masalah ambil harta dagangnya seorang-orang, bukan. Tabung haji orang Melayu berapa puluh ribu sebagai pemegang saham. Dia sensitif tak sensitif ikut dia, tapi kita kena sensitif pasal ini duit orang ramai. Nak bayar lot kedua 1MDB, tanah dia beli dengan kerajaan 8.9 juta atau 9.8 juta. Tapi tabung haji ambil piti tok haji orang di Mekah ni 578 juta bayar ke 1MDB hak dia beli 9 juta tadi. Berapa ratus juta piti rugi. Sebab itulah tabung haji masalah lelan antara lain kerana duit ni diguna untuk 1MDB, duit one pension, duit EPF, duit-duit lain lagi. Baik, kemudaratan ni lebih besar lagi kerana dia buat rasuah, buat lari pitih rakyat, kena ambil duit rakyat orang lain tapung, kena bagi kepentingan kita pada negara China dengan cara yang merugikan kita. Bukan tak boleh nego dengan negara China, boleh, bukan, tapi dia mengancam ekonomi kita. Syarikat China akan buat perumahan di Johor sampai 20,000 unit. Syarikat-syarikat tempatan hak besar sekalipun negara kita tidak ada kemampuan nak lawan kapasiti syarikat-syarikat di negara China.
yang mari melabur di negara kita. Tak sekira syarikat Melayu, syarikat orang bukan Melayu sekalipun tak boleh nak berlawan dengan syarikat Cina. Jadi negara kita kena hipik ke Cina sebelah, kena hipik ke Amerika sebelah. Ni adik kakak tak berasa lagi. Kena hipik ke Amerika dengan TPPA. Cina boleh masuk, negara Cina bukan tidak boleh melabur, bagus negara Cina melabur, tapi melabur kerana tangan kita diikat, kerana kita nak guna pitih serta merta warna MDB tak ada pitih, nak bayar loan pinjaman dia dengan bank. Kita terpaksa jual dana kuasa elektrik kita pada negara Cina, tetapi negara Cina mungkin buat syarat, aku hani boleh kaku, hani boleh kaku, hani boleh kaku, hani boleh kaku. Amo tidak nak senaraikan malam ni apa projek hak negara Cina telah boleh secara ikat tangan tadi yang tidak menguntungkan rakyat negara kita. Kita kejut semula tajuk tu. Tapi yang mana rakyatnya, daripada Perdana Menteri yang ada masalah tadi, berbagai-bagai malapetaka dan kemudaratan berlaku. Bila dia takut jatuh, kalau jatuh dia masuk dalam jail, dia kena pindah undang-undang. Undang-undang sosma berat pada ISA lagi. Kita nak ceramah ISA esok, ISA tak ada dah. Yang ada mangsa dia kehitaman, perasaan dan kengerian orang pada ISA. Tapi sosma ni bergerak pada ISA lagi, kerana ISA dulu bila tahan 6 bulan kena pergi mahkamah dapat perintah hakim, 2 tahun kena dapat perintah hakim. Sosma boleh tahan seumur hidup, tak boleh pakai lawyer sekalipun, tak perlu pergi ke mahkamah, terus duduk sampai mati. Kalau dia nak lepas boleh, tapi kalau dia tak boleh lepas sampai mati tak payah pergi ke mahkamah. Kita undang-undang baru lah ni, dan undang-undang darurat Pak Datuk Najib baru duduk, Pak kata-kata tolak. Perdana Menteri ada kuasa istiadat darurat, tak payah jadi Pertuan Agong. Apa dia tujuan? Tujuan takut masuk jail. Tujuan tak say dikalah pilihan raya. Tujuan kalau kalah pilihan raya pun dia nak ambil kuasa tu. Maka kita dekat dengan jadi Filipina, dekat dengan jadi Myanmar sunyi menang pilihan raya, rakyat sokong dia. Tapi junta tentera buat undang-undang, sunyi tak boleh jadi Perdana Menteri. Akhir sunyi lantik driver dia jadi Perdana Menteri ni. Bila jadi lagu tu, ekonomi jatuh, orang negara luar tak percaya, rakyat jadi kau susah, asal negara kaya, Burma satu masa kaya, mah banyak, permata banyak, negara yang sangat makmur, kuil-kuil buat daripada mah kerana kekayaannya. Filipina negara kaya, tetapi hari ini Filipina berat, Myanmar berat, Malaysia mungkin akan jadi lagu tu satu hari. Maka bila Tun Mahathir sanggup, Muhyiddin sanggup, kita tak sanggup, pak kita mengaji handphone fudul, Mahathir tak kerti pun handphone fudul. Kita dalam tarbiyah kita, dalam member kita, daripada kutubah kita, buku-buku yang ustaz-ustaz kita tulis, pemimpin-pemimpin kita tulis, handphone fudul, tiba-tiba jadi handphone fulus. Mana boleh lagu tu? Hilful Fudul ni penting tak penting. Lepas Nabi wafat, cucu dia Husin, masa tu pemerintah Madinah adalah Al-Walid. Al-Walid tak tahulah apa sebab cerita, dia ambil harta Husin, tanah sekeping ambil. Husin dirayu ke dia, Husin diroyak ke dia, akhir tak berjaya. Husin masuk di Masjid Nabawi. Husin kata, aku akan hidupkan balik Hilful Fudul. Siapa nak bersama dengan aku? Mari ramai sahabat beri bai'ah pada Husin. Kita akan betulkan Al-Walid sehingga dia beri balik tanah ni pada Al-Husin. Termasuk kalau perlu angkat pedang. Masa tu ramai sahabat-sahabat mari beri bai'ah pada Husin. Sehingga Husin bila berita ni sampai pada Al-Walid, Al-Walid takut, suruh balik tanah tu pada Husin. Kita ni Datuk Najib buat segala benda, tak ada apa-apa tindakan. Dan boleh kita duduk sekali dengan tak tegur dia, padahal kita penasihat dia. Penasihat, tapi penasihat tak ada dengar lagi apa yang dia nasihat. Bila kita deklarasi rakyat ni, 4 perkara tuntutan kita, walaupun panjang tu 4 perkara saja hak besar. Salah satu minta Datuk Najib berhenti. Salah kan agama kita minta Perdana Menteri berhenti? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Berapa tak boleh? Boleh. Boleh. Agama kita, Wahbah Zuhaili yang baru meninggal, dalam buku dia Al-Fiqhul Islami,
dalam bab pemimpin. Pemimpin ni boleh berhenti dengan 3 cara. Salah satunya adalah pemimpin letak jawatan. Yang kita buat ni minta dia letak jawatan saja. Apa yang tak boleh? Oh, takut negara ni huru-hara. La ilaha illallah. Masa Hussein On berhenti mula, huru-hara negara kita. Masa Mahathir berhenti, huru-hara negara kita. Masa Paulus berhenti, huru-hara negara kita. Jadi apa yang Najib orang ini juta-juta ni, bilion-bilion ni, dia berhenti jadi huru-hara. Jadi amanlah negara kita. Oh, saya ke dia, biar kalah sekali dengan UMNO sekali. Oh, kita tak siap Najib jatuh, UMNO kuat. Kita nak Najib kekal, UMNO lemah, kita berubah dia. Oh Allah, ni auta ya. Auta je tu. Kita pun setengah duduk dalam poket dia dah. Nak lawan ke lagu mana? Dengan kuasa yang Najib ada ni, tentu kalau kita boleh mengalahkan dia? Tak tentu. Tetapi agama kita aja, bila satu mudarat yang besar, kita tak boleh tunggu tahun depan kerana kita nak masuk pilihan raya, kita nak benda. Tak boleh, itu bukan agama. Itu nafsu politik saja. Agama mudarat tu besar, lelani kena beki. Kena beki lelani. Pak masuk pilihan raya akan datang, kita menang ke kalah. Itu kepentingan parti kita, kepentingan negara, lelani Najib kena berhenti. Kalau pakat kata Najib kena berhenti lelani belakang, hamba rasa berhenti Najib. Tapi oleh kerana ada orang kita macam-macam cara, macam-macam helak. Hari ni lagu tu, hari itu, esok lagu lain pula. Kesimpulannya tak seri Najib jatuh kerana aku nak berdepek dengan dia tu je. Tak salah lagi hamba tu, hamba tak kata siapa-siapa. Kalau dia tak buat, tak ada ham. Kalau dia mau buat, boleh tegur. Agama kita boleh tegur. Mulai di mana-mana agama kita nak benar menegur. Bahkan haram kalau satu benda berlaku tak malik, kita tak tegur kerana takut. Kerana memuliakan orang. Kerana jawatan dia tu tinggi, kita jadi takut. Oh tinggi. Tidak, manusia serupa. Dalam syarah Al-Syarawi ayat yang hamba baca tadi, agama kita tidak mentakdiskan satu orang sehingga orang itu ada kuasa menentukan go to go ni mengikut pendapat agama. Tak. Bila melibatkan pemerintahan, orang lain boleh tegur walaupun dia kelulusan beragama. Baik. Dalam kes deklarasi rakyat 27 hari bulan ni kita ada perhimpunan. Perhimpunan ni bukan perhimpunan tepi jalan nak buat huru-hara, tidak. Amba baca dalam Sakar Baharakah pun tu kata kenyataan ketua penerangan Pah Ambo Tongtawi takut berlaku huru-hara secara anarki. Baca molek dah beripung dalam kawasan tertutup 1,500 orang nak jadi anarki lagu mana 1,500 orang beripung berjuta-juta lagi duduk luar. Jadi 27 hari bulan Tun Mahathir kita semua berkurang 17-18 orang akan berucap dan nak suruh Najib ni berhenti lagi kerana nak bersenar kepada orang kampung. Apa dia kesalahan Najib ni? Kesalahan Najib dalam ni ikut Tun Mahathir ada 38 hopsah. 38 kesalahan. Tapi Amba royak semalam kita ada mesyuarat. Amba kata orang kampung Ambon hok tidak baca internet, dia tak tahu kesalahan tu nak Datuk Najib ni kepada dia. Tosoh orang kampung pemimpin Amba sendiri pun tak mengaji mana bahagian ni. Dia tak reti pitih bilion-bilion ni. Dia dah nampak lingkis yang jahat. Jolo tu Cina ke Melayu? Jolo tu, apa yang jolo tu tidak jahat walau pitih bilion-bilion. Lingkis siya orang duduk lawan dalam parlimen jangan walau pitih, jangan walau pitih. Orang Melayu takut sebab pun. Jolo, hak Cina juga sebab lingkis siya walau pitih bilion-bilion. Tak ada siapa kenal. Lagu mana? Maknanya kita sendiri tak mengaji. Wah, bila pemimpin tak mengaji, rakyat nak tahu lagu mana? Duduk kata tak masuk akal, masuk dalam akaun dia, tak masuk akal. Dia bukan masuk akal, tak masuk akal. Bagai dokumen kertas tu ada dah akal, tak guna dah bila dokumen ada. Dia pakai akal lagi apa, dia kertas ada. Akal dia. Pegawai negara kena pecat kerana kertas bocor. Timbal daripada negeri kena pecat kerana nak heret kertas, nak heret Najib bagi ke mahkamah. Pak kita tu main masuk akal, tak masuk akal. Minta maaf lah dia kakak. Masa tak banyak dah kita ni. Jadi baik kita kedah-kedah lagu tu. Dia nak lagu mana kamu ikut aku ikut dia lah. Tapi lepas tu adik kakak fikir lama ni lagu mana. Nak jadi kepada ni kucing korak. Lala ni pun kucing korak dah. Jadi baru ni yang pergi ke Johor. Pergi Johor sama penuh. Amba kata kalau Kelantan tak si kamu, Johor pun tak apalah. Tapi Kelantan ni ada lagi
Kebahagiaan ni tak apa lah, baik persoalan yakin dah dah. Adik kakak kena fikir lagu mana. Lah ni fikir selalu. Lagu mana cara? Tak lepas dengan UMNO ni duk teknik nak mempertahankan rasuah sebesar ni, kau nampak dengan mata kepala. Dia benar negara, belah-belah negara dia tegur. Lepas tu Datuk Zakaria hok Sarah dia 3 hari lepas, adik kakak tengok dalam video. Masa Sarah dia tak boleh masa belum Sarah tak boleh kecek. Moga koci mulut dia. Koci mulut lagu ni haram dah dari segi Islam. Bagi kebenaran tak boleh koci. Ni macam laporan buat MDB, laporan audit. Mesti OSA. Dan yang tak salah OSA buat apa? Tapi baik dah sikit kajian pusat tu buat juga laporan audit. Kajian Kelantan ni laporan audit kita aktif sekarang apa? KPK tak ada dah tu, dia kata ada. Ada KPK tu, tapi hotel tu boleh ke Cina habis. Bukan masalah Cina, boleh ke Samsung tu dengan harga murah. Boleh ke Melayu pun bukan masalah Cina dia tu. Tetapi ada. Buat audit, tak buat. Nak tahu buatlah audit tu. Ni YB pernah condong kecek dalam dewan. Masa mau tak ada dia berani, masa mau ada kecek ni gitu. Tahu. Ambo dah sebelah dia, bangun pak kucing. Ambo tak ada. Ada dia kata KPK. YB pernah condong ni pernah jadi pengurusi KPK. Mesyuarat lembaga KPK ni belah-belah kali bagus sekali mengesah dalam satu mesyuarat dekat kerana SPRM nak masuk ke baru mengesah. Ini salah dah agama bersalah, undang-undang bersalah. Tu satu contoh. Contoh lain, ada seorang terwakil masa bincang nak luluhkan 50,000 yang diambil dengan syarikat secara kita kata rasuah lah. Dia ada sekali dalam syarat Pak Orang tu. Pak Orang mesyuarat dia ada sekali kerana nak luluh 50,000 satu orang ambil. Maksud saya banyak nama dia, tapi adik akak boleh tukar lah sampai. Nak raya, patut nak lawan UMNO lagu mana? Kita lawan UMNO ni atas dasar Islam, nak berbeza daripada UMNO. Kalau kita sendiri pun rasuah Pak UMNO, tak gok, tutup nak lawan UMNO. Ni masalah pada hari ni. Jadi kalau lepas berasuah Pak UMNO, kita kena backing. UMNO tu tentu dah jahat. Tapi kita bukan bermusuh dengan ahli UMNO. Ni UMNO nak bermesyuarat agung 18 bulan Mac. 18 hari bulan Mac. Kalau tak silap Amos, start mesyuarat agung ataupun 18 hari bulan April. Cawangan-cawangan UMNO. UMNO yang berjual sekular kita kata. Dia tak kata perjuangan dia di Islam. UMNO setengah cawangan. Buat undi tak percaya. Buat pernyataan nak suruh Najib berhenti. UMNO cawangan. Kok kita kata sekular, kok kita kata betul-betul ni. Kok kita kata berjual kerana fikih, jual kerana dunia. Tiba-tiba kita pula, bila cawangan kata mungkin nak berhenti berasa dia aku kerana muat lagi pitih rakyat. Kita dengan peyuh kita, dengan berapa kita, tak berhenti lagi. Pasal tak dapat pilihan raya lagi. Mana ada kaedah agama kena tunggu pilihan raya baru berhenti orang jahat? Kalau terbukti dia ni ada kesalahan yang menggugat negara ni, dia kena berhenti lelah ni. Dan agama kita mengizinkan minta orang tu berhenti. Kerana asas agama kita, kuasa Perdana Menteri, kuasa siapa-siapa ni adalah berasas kepada kedaulatan ummah, kedaulatan rakyat. Dia boleh kuasa tu kerana rakyat, bukan kerana Datuk Najib ke Datuk Najib dia boleh kuasa jadi Perdana Menteri, tak boleh nak tukar apa bila-bila, bukan. Kuasa tu diberi oleh rakyat. Rakyat yang akak dia beri kuasa tu. Jadi kuasa tu kena balik pada rakyat. Kalau rakyat kata suruh berhenti, dia wajib mempertimbangkan berhenti. Lepas tu kalau naik Zaid, lepas tu dia sepatutnya juga. Tu masalah lain. Masalahnya hok buat salah kena menanggung perbuatan dia. Kita pergi mahkamah dulu, nak jadi lagu mana tak tahu. Kalau dia tak curiga, jawab dia mahkamah. Tapi apa yang AG kena buat, Timbalan Perdana Menteri kena buat, Peguam tadi, SPRM tadi, Datuk Zakaria, bila dia patching, adik kakak tengok perayaan sambut dia patching, dia berucap tu kita boleh faham. PT warna MDB tu masuk dalam akaun orang tertentu, guna dengan cukup bahan bukti dia, masuk dalam akaun dia berapa puluh juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa ratus juta, berapa ribu juta, berapa ribu juta. Dan dia guna PT tu beli kau ni ada kredit kad dia, ada tarikh bulan bila-bila, ada nombor Swiss code, Bank Switzerland, nombor berapa akaun. Masuk PT daripada mana, waktu PT masuk mana, ke mana dengan nama orang. Ya sah. Apa yang kita punya mata kata tak ada ni? Dia benda yang ikat
apa nama ni, kaki tangan kita, fikiran kita. Jadi itu mana nak buat 27 hari bulan lepas pada 27 ni, bila adik kakak terima kertas dia ni, adik kakak tulis sign bubuh IC situ. Dan kita bincang kemarin semalam, kalau banyak kertas ni bubuh atas van ke, bubuh atas lori ke, bubuh atas bas ke, kalau 3 butir bas tu Mahathir akan bawa sebah. Sedangkan Mak Sabu bawa sebah, boleh ke dia bawa panah pada lori kita? Kita hantar kepada yang di-Pertuan Agong puh dalam bas, biar dunia tengok Mahathir bawa sebah selori, saudara Mak Sabu bawa selori, jadi Belanda tak apalah. Jadi Hilful Fudul adalah asas bagi deklarasi rakyat mengikut pandangan Ambo. Jadi benda ni sah mengikut pandangan kita. Dan Datuk Najib yang dibebankan debar berbagai masalah dan dia membebankan bulut negara kita. Sampai hari ini Amerika tengah siasat, Singapura tengah siasat, Hong Kong tengah siasat, habis putih dunia dia kepung dia seorang. Bolehkah kita mempertahankan dia? Kalau dia berhenti, apa salahnya? Apa salahnya kalau berhenti? Dan kalau kita ikut cara Zulkarnain tadi, kalau dia buat salah sungguh, memang kena hukum. Nak lagu mana? Dan Nabi kita kata umat dulu jadi hancur lebuh habis, gosok binasa umat dulu, Tuhan terbalik, kalahkan mereka, hancurkan mereka. Kerana ada hadis Nabi SAW. Kerana bila orang susah curi, kena. Ni sebab budak kena. Bukan budak curi melo, kena. Bila orang besar curi, lepas. Bila orang sikit curi, nak sebab, bukan main lagi dalam dewan, nak sebab rotan, nerotan, penzina. Pak curi balik apa tak sebab? Amba nak tanya orang di Ustaz Hasan, minta maaf. Dia nak sebab penzina, betul. Tapi orang curi balik depan mata demo, kawai je royak, apa dia tak sebab? Dia betul kat kita ni. Berapa yang orang curi hasil masuk kita, kita tak sebab? Duk sebab orang lain, kalau kita rasa mudahlah sebab. Nabi kita kata, orang biasa buat salah, kamu lorak nak hukum dia. Bila orang besar buat salah, kita pakai susu buat kita. Mana boleh lagu tu? Mana boleh lagu tu? Pak kita buat atas nama pejuang Islam, pak kita buat lagu tu. Pak Nabi kita bersedar. Pak tu masuk dalam dewan, baca hadis, tak kena mengena. Baca hadis 355. 355. Adik kakak tengok sinetron 355. Akhir sekali yang mana ayat. Amba bakit 355. Amba bakit kerana demo terbolah. Kalau demo tak terbolah, demo gagal, tak ada masalah. Demo terbolah dan demo langgar, hak demo sendiri susung dan setuju. Ada jawatan kuasa teknikal Persekutuan dan Negeri yang menandatangani perjanjian itu. Bermesyuarat belum sidang dewan. Kita mesyuarat sidang dewan 17, 18, 19 bulan Mac. Kalau tak silap ambo, jawatan kuasa itu bermesyuarat 11, 12 Mac. Lepas tu tak mesyuarat. Dan pasal dalam mesyuarat tu setuju, tiba-tiba kita buat lain daripada hak kita setuju. Apa dia yang kita setuju? Akta 355 ni tak boleh dibawa oleh orang persorangan. Ahli parlimen biasa tak boleh. Kerajaan yang akan bawa selepas dapat persetujuan majlis raja-raja. Ini persetujuan. Tiba-tiba dapat 17 hari bulan, 18 hari bulan tu juga Presiden kita diminta tanda tangan bawa usul di Dewan Rakyat kerana lorak nak baca dia lulus lalu dalam bulan 4. Kalau tak boleh bulan 4, dalam bulan ni. Padahal kita setuju dah ni kerja bawa. Pagi apa yang kita bawa? Mula beli macam-macam. Bila orang sebut dalam dewan kemarin, bagi dulu, barulah YB Nasruddin kata betul. Cumanya pemerintah ada hak buat mengikut kehendak pemerintah. Lepas tu dia baca hadis panjang benar lah. Semua orang kena taat. Ini bukan masalah taat sini ustaz. Entah salah buku kita tu. Ini masalah terbolah tak terbolah, kerja tu betul tak betul dengan rule dia. Bagai ni bagai analisa, kerana bagai politik. Tak payah buka kitab tu lagi. Demo buat kerja tu cara yang tidak betul kerana persetujuannya lagu ni demo di hunggah ke dalam gok begitu, mana nak percaya? Hunggah ke dalam gok, orang buat ada jalan. Apa kita masuk dalam gok? Pasal apa? Start pagar? Ulu balik kerana hilang gaib uyuk dalam gok tu. Sesak yang orang sesuka tu. Kita tak berjaya pun tak apa. Baca hadis itu. Tak boleh lagu tu. Kita mengatakan ni bukan sekolah rendah. Bukan main-main. Jadi adik kakak dengar dari sidang. Dia jawab betul. Hak hamba kata selama ni betul.
Cuma kena taat. Taat dia mau kena taat kambo. Taat ke YB Mak Sabah, saudara Mak Sabah satu timbal lah. Saudara Saifuddin adalah naib, Ambo naib. Masa tu dia mau kena taat ke dia kau kawan. Kalau kena baca hadis tu ke dia mau balik. Pasal dalam syarat PAH Pusat telah memutuskan Akta 355 dibawa oleh Kajian Pusat, bukan dibawa oleh Organ Persoalan Ahli Parlimen PAH. Ini keputusan dari PAH Pusat. Masa tu masalah raja-raja tak dulu telah dibangkit dah. Datuk Ni Amal Raya dah. Raja mana tak setuju, raja mana tak setuju. Dia sebut dah. Kita pun kata tak apa. Tunggu sampai Kajian Pusat bawa. Sebabnya gini. Itu persetujuan kita. Demo tak tahu kawan-kawannya. Masa tu kawan atas pada demo lagi. Balik kurang demo. Demo kena baca hadis tu. Hadis kena dapat pada demo kena tobat. Minta maaf kawan. Kerana nombor 2 tak ikut syura. Syura pun tu dah ada ni. Syura PAH Pusat lah syuranya. Demo pergi 3 orang aja buat keputusan. Mula balik Datuk Ni Ahmad, Datuk Taqiyuddin, Presiden PAH kena diberi taklimat secara yang orang panggil tidak lengkap tadi. Tersainglah, bawa lah lorak bukan main kerana UMNO akan lulu. Lulu boleh apa habis? Tak apa boleh ni. Boleh ni habis, boleh 10. Boleh 10 habis, boleh 11. Boleh 11 habis, kita akan setiap boleh siapa boleh 12. Boleh 12 habis, mari boleh 3. Boleh ni pula. Boleh ni tahun ni pula. Allahu Akbar. Allah. Lepas tu bila ada orang tegur, panas. Jadi kesimpulan kita kajian ada ni yang berbeza sikit dengan Abang Mak Ngading ni. Dia orang kepati amanah hamba PAH Kelantan ni kena beki lah. Kalau perlu ni amat berhenti lah. Ni amat berhenti seorang jadi utuh Kelantan ni. Kelantan ada masalah ni kerana ni amat. Betul ke tidak? Dengar kalau rakyat kata berapa kali Pak nama tanya. Masalah PAH Kelantan ni kerana ni amat. Kecek manggok. Kecek ni menyakit hati orang. Dia pengurusi yang tak kuasa tenggulu. Atau latih tenggulu ni amat. Apa sebab tak ada sebab. Tanya dalam tak ada sebab. Sebabnya kerana sebab. Sebabnya ke beliau? Sebabnya kerana sebab. Tak ada sebab maksud. Selancar-lancar Nasaruddin itu. Lancar-lancar Nasaruddin bertanya sebab tak ada sebab. Sebab ada tapi sebabnya sebab. Jadi kalau ni amat ada, PAH boleh beki balik. Lepas tu amanah pun kita kata sosok kaca lah Kelantan ni. Nak sedua tak apalah, kita timbang lah. Dah, kita bukan adik-beradik. Tapi tengok mana Selangor, Johor wajib dia sambung hak kerja PAH. Kerana PAH orang tak sokong dari Selangor. Beri buat tarian naga. Mula orang ajar tarian naga tak sih. Kita tak payah naga dulu, tak payah nari naga. Orang Cina pun pernah tu mari sokong PAH. Kerana Tok Guni Aziz buat lagu ni, pakat sokonglah Cina 2008-2013. Masuk dalam rumah PAH penuh pernah. Beri sokong yang majoriti. Kita tuan rumah tengok orang Cina mari, tok raja hayat-hayat Cina gambar India mama, takut Cina takut ke India, lompat ke jengkau jenela. Cina panggil kita ayalah bapa Haji Lali. Haji takut sama Cina. Bila takut nak saing dengan Cina mula pula. Takut kalah di Selangor 15 kursi. 20 kursi kalau kita patut tanding 15 kita menang. Kita aja hayat-hayat kita menang. Asal syukuri tanding berapa kali tanding hilang kuasa sama. Baru ni kita tunggu buat lagu tu Cina pakai sokong kita boleh menang 15 kursi. Bila khabar balik nak pula ke menang. Mula kalah tak apa saya boleh reda Tuhan. Mana ada reda Tuhan nak kalah, kimu nak kalah. Tuhan dia dah dukung lagu tu. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh menang pun boleh reda. Nabi menang dari perang Badar, dapat reda Tuhan. Nabi menang dari perang Khaybar, dapat reda Tuhan. Nabi kalah dari perang Uhud, Tuhan tegur. Tuhan ada postmortem terbuka sampai langit dalam Quran Tuhan tegur. Bapa kalah. Untuk tujuan pelajaran umat dia, jangan kira nak kalah, kena kira nak menang. Mari kita ni kira nak kalah. Lepas tu bila nak kalah sungguh, hendak menang balik. Buat tarian naga, Cina tak bagi cakap habuk. Buat tarian singa, gegung. Cina pun geti tengok. Buat dengan singa tu, rumah aku belakang singa tu. Besar pada singa mula. Tak bagi.
Gau hisan. Tak aja hayuk jauh hisan. Siapa pakar sepogo tu? Macam-macam. Masya Allah, macam-macam lah. Lalu sutra lah, gapo lah. Ni semua ni kerana nak tebus dosa. Tak ada dah. Jadi Kelantan, beki. Ustaz Yaakob, dia lagi beki. Hamba tak aja sebut nama dia dalam ceramah. Tapi kalau dia ni betul dia, hamba berani sebut. Tu hamba tak buka lagi lah ada rakyat kau gapo. Hamba tak buka lagi. Hamba biar marah. Beki. Kalau beki insya-Allah tak dulu. Tak saya latih pun tak apa. Tapi biar nampak comel latih. Tunggu 3 bulan tak ada gaji. Zalim, nak masuk neraka. Salah ke dia? Tunggu aku tak latih. 3 bulan tak ada gaji, tunggu aku ke dia? Gaji berkebajikan ke dia ni? Merayak bang Islam ke dia? Jadi ustaz juga tapi zalim ngelawan. Jadi pah boleh beki lagi. Sedama betul. Kajian pusat kita pakai benih. Mahathir kalau benih, Mahathir tak ada dia jadi ahli parlimen. Dia akan saudara Mak Sabu juga Perdana Menteri insya-Allah. Dah usah ditafsir itu dia lah mana. Kita faham adik kakak hamba kata kasar sikit malam ni. Tapi nak mudah faham dia demo. Kalau demo kita dah senjata oleh sana, hamba kita senjata. Kalau demo dia berding meriah buluh tu banyak lagi modal insya-Allah hamba pun kata perkara ni. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar.